Okey, seterusnya cara untuk setting masa. Okey, ada bulatan tengah dekat remote ni dan ada yang arrow ke atas. Tekan arrow ke atas ni sehingga jumpa skrin set masa. Okey, yang ni. Kemudian tekan button set atau button tengah ni dalam 3 hingga 5 saat. Okey, kat sini baru kita akan adjust masa dia. Kena tengok AM dan PM. Kalau PM ni petang lah. So sekarang ni saya nak set pukul 4.30 petang. Jadi kita tekan button bawah atau atas untuk kita adjust. Sekarang pukul 4. Okey, kemudian tekan button tengah. Kita pergi untuk minit pula 4.30. Jadi saya tekan di button atas. Okey, kemudian tekan button tengah. Okey, dia akan pergi pada tahun pula. Sekarang tahun 2022. Tekan set lagi bulan 7. Tekan set lagi 15 hari bulan. In case kalau perlu ada perubahan, tekan je button atas atau bawah untuk adjust ya. Jadi sekarang ni tak ada apa-apa perubahan, saya tekan sahaja set. Okey.